Hi guys, so welcome back to my channel. So hari ni I dah sampai kedai and I nak vlog for today. Okay, so sekarang menunjukkan pukul 9.40. 9.20 dia dah terbalik. Okay, so let's go. Barang yang itu hari I beli kat Maidin, baru I baru nak angkat letak dekat dalam kedai. Tada. Okay. So jom kita nak kemas kedai. Sekarang I akan letak dekat luar. Taklah semua, maksudnya jajan-jajan ni yang macam kecil-kecil, yang ramai orang suka, so akan letak dekat luar sini. I tak tahulah korang nampak ke tak. Kalau video ni tak okey, tak perlu I buat balik So ni I yang balik. I kena keluar lagi awal sebab kalau lagi awal tak ada orang sangat. So tak ada orang, I boleh je. Kalau tak ada orang, malu. I boleh letak korang kat depan sana kan? Sekejap. Okay, sabar sekejap. Letak korang kat depan sana kedua orang. Okay, dah kasi macam ni. So I dah siap-siap kemas. So I akan make sure yang ni macam tersusun semua balik. Macam tu lah hari-hari. Okay, so kita akan buka langsing. Okay ke korang I vlog macam ni ke sebenarnya tak payah cakap macam tu? Tak tahulah. Sebenarnya tak payahlah cakap macam satu-satu kan. Boleh je just belakang. Sebab kan nak video tu bosan aku je. Tak apa, nanti kita buat version lain ke macam tu kan. Here. So kita kena buka lampu. Tak buka lampu, kipas tu. Kedai kita dah terang korang. Sebenarnya kedai ni buka 9 pagi sampai 7 petang. Tak ada pula lighting. Okay. So sebenarnya kedai ni buka 9 pagi sampai 7 petang. Kadang-kadang I terlajak. So kedai akan buka 9.20, 9.30 macam ni lah sekarang. Jadi kalau contoh katakanlah footage ni tak okay, maybe I akan ambil video lain untuk post lagi okay lah, akan lagi better. Tapi kena pergi pagi-pagi sebab kadang-kadang pagi tak ada orang sangat. Sebab dekat sini depan ni ada ATM, jadi memang kadang-kadang ramai orang. Okay? Marilah kita onkan apa yang ada. Selalunya kalau I tak buat video, I akan buka dulu PC ni sebab PC ni lambat. Kadang ada masalah lah. Larang ni tak ada masalah. Okay. Sebab selalunya sementara I pergi keluarkan barang pun semua, so PC dah buka. Jadi kalau orang nak print ke, orang nak photostat ke, dah cepat kan. Tapi kadang-kadang korang, time kita nak gunalah PC ni hang lag. Ya, ujian. Okay, dah siap. So kita ada yang itu hari I beli kan, yang I tunjuk video kat korang, yang I beli kat Maidin kat wholesale tu, I belum kemas lagi. I ingatkan nak ambil video, tapi I tak huru-hara, okey je kan. Dia asalnya tak reti lah. Tak apalah, I ambil je lah video. Yang tengok pun 3 orang je kan. 3 orang selalunya. I sendiri, orang lain 2 orang. Okay, so jom kita susun barang kot. Sekejap biar I fikir sama I nak susun barang ataupun je lah I nak susun barang kat luar tu yang betul-betul dulu. Yang tu I tak ambil video sebab kat luar dah ada orang. Jadi nanti kalau hari lain. Okay. So ini barang-barang yang itu hari I beli tu. I tunjuk je lah dengan korang. Okay. Sikit je. I nak top up je. Ni pun barang I beli. So kita nak susun guys dekat sini. Tapi ada juga yang nak masuk dekat dalam tempat sejuk tu. Itu sahaja untuk video kali ni. Nanti akan ada next video.
Okay, sebab I tak nak buat video ni panjang-panjang. Sebab I tahu yang tengok pun 2-3 orang je. So I rasa better I cut. So jadi video tu lagi banyak lah. Okay, so thank you siapa yang dah tengok. Thank you korang siapa yang dah like, share and subscribe. Bye, thank you so much.